Sebahagian kawan kita ada yang kata baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban adalah perkara yang bid'ah, yang tidak boleh diamalkan. Dia bukan sunnah Nabi SAW, so tak boleh amal. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nasihatkan agar tidak terlalu gopoh dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Yang pertama sekali, membaca surah Yasin dianjurkan pada bila-bila masa. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man qara'a Yasin fi lailah." Sesiapa yang baca surah Yasin pada waktu malam, asbaha maghfuran lahu. Maka dia berpagian dalam keadaan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Sunni dan juga Al-Imam Abu Ya'la dan dinilai jayyid, baik sanadnya, oleh Al-Hafiz Ibn Kathir Ad-Dimashqi di dalam muqaddimah tafsir surah Yasin. Dalam tafsir Ibn Kathir beliau, Tafsirul Quran Al-Azim. Jadi, baca surah Yasin pada malam hari ini adalah sunnah Nabi SAW. Hadisnya jayyid, hasan. Boleh diamalkan. Membaca surah Yasin pada mana-mana malam pun. Dan para ulama memilih malam yang mulia seperti malam Jumaat, malam nisfu Sya'ban untuk baca Yasin adalah kerana hadis inilah antara salah satunya. Iaitu waktu malam memang sunat baca surah Yasin. Jadi orang Melayu ni malam-malam lain tak baca pun surah Yasin. Seminggu sekali je pun. Itu pun kalau datang ke surau, kalau datang ke masjid, kalau join tahlil. Kalau tak join, inilah dia malam nisfu Sya'ban, bacalah mereka. Lagipun kata Imam Ibn Kathir, yang mana Imam Ibn Kathir ni adalah seorang ahli hadis, pakar tafsir Al-Quran, pengarang tafsir Ibn Kathir yang masyhur, yang mengikuti sunnah dengan kuat, bahkan murid dan pengkagum Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dia kata surah ni tidak dibaca oleh seorang yang asir, yang mengalami kesukaran, melainkan dia akan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi dengan fadilat ini kita membaca surah Yasin pada malam nisfu Sya'ban, mengharapkan agar doa kita permudah urusan, makbul, mustajab, diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat tawassul kita dengan nama-nama Allah Ta'ala dalam surah Yasin dan bacaan Al-Quran kita. Bukankah ini semua sunnah? Dan mengkhususkan pada malam nisfu Sya'ban bukanlah mewajibkan orang. Siapa tak baca, dosa. Siapa tak baca Yasin 3 kali, dosa. Kafir. Kan, masuk neraka. Tak ada orang kata macam itu. Itu hanya syur dan anjuran. Tak ada yang mewajibkannya. Yang jadi salah bila mewajibkannya dan tak ada lagi orang mewajibkannya. Siapa yang mewajibkannya, itulah yang telah melampaui batas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, membaca surah Yasin malam nisfu Sya'ban tak ada masalah. Ianya berdalilkan hadis Nabi SAW. Okay? Dan ada hadis yang menganjurkannya dibaca pada malam Jumaat, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud yang dinukilkan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Dia kata antara sunnah Nabi SAW pada malam Jumaat adalah membaca surah Yasin dan juga surah As-Saffat, was-saffati saffa, faz-zajirati zajra. Maka dia asbaha maghfuran lahu. Paginya dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimakbulkan segala hajatnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan membacanya sebanyak 3 kali. Bacaan pertama niat sekian, panjang umur. Bacaan kedua murah rezeki. Bacaan ketiga tolak bala. Bacaan ketiga husnul khatimah dan sebagainya. Semua ini adalah satu perkara yang menepati sunnah Nabi SAW dari sudut sunniyatut tathlith, iaitu Nabi SAW kerap kana yukarrir kalamahu thalatha. Nabi SAW kerap untuk mengulang perkataan baginda dan perbuatan baginda sebanyak 3 kali. Baginda ambil wuduk pun 3 kali, basuhan setiap anggota kepala pun 3 kali dalam mazhab kita berdasarkan dalil umum. Jadi berdalil dengan dalil umum. Nabi SAW suka 3 kali, cakap pun 3 kali supaya orang jelas faham. Basuh 3 kali supaya lebih yakin dalam basuhan tersebut. Buat 3 kali supaya yakin memang dah buat benda ni dan lebih mendapat fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 3 adalah
perkara yang menzahirkan al-jama', iaitu banyak. Okey. Jadi tak ada masalah untuk buat 3 kali dan bukannya mewajibkan pun. Banyak membaca Al-Quran itu adalah satu sunnah. Memperbanyakkan baca Al-Quran adalah sunnah Nabi SAW, dan 3 adalah banyak yang minimum. 3 adalah banyak yang minimum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, macam kita sujud lah. Sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu banyak, 3. Sebahagian sahabat lagi tasbih sampai ribuan kali. Jadi isu bilangan dan sebagainya, Abu Hurairah bertasbih dalam sehari, beristighfar 1000 kali. Sedangkan hadis Nabi SAW, saya istighfar sehari 70-100 kali. Abu Hurairah 1000 kali. Isu bilangan ni isu yang bebas. Tak terkait sangat tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada terkait ataupun terikat sangat. Ianya berdasarkan keselesaan dan kemahuan dan kehendak seorang Muslim. Itu mana yang kena dan selesa dengan diri dia. Jadi, isunya adalah isu syur dan anjuran saja tuan-tuan. Kata orang Kedah, jangan buat ramai. Assalamualaikum.